Okey. Okey, kita kembali di sini. Kita cuba buat satu soalan struktur Okey, maklumat berikut berkaitan golongan gelandangan dan golongan orang kurang upaya. Okey, yuk. Gelandangan, tahu kan maksud dia? Homeless people Okey, golongan gelandangan dan orang kurang upaya, OKU, merupakan kelompok masyarakat yang sering terpinggir daripada arus perdana. Kebanyakan daripada mereka hidup dalam serba kekurangan dan sangat memerlukan bantuan serta sokongan daripada masyarakat sekeliling. Namun, segelintir masyarakat masih memandang serong dan mengabaikan kebajikan golongan ini. Sikap tidak peduli ini menyebabkan nasib mereka terus terabai. Maksudnya OKU dengan gelandangan ini macam masih tidak dipeduli oleh orang awam lah, orang normal ini. Itulah maksudnya ringkasan pernyataan ini, maklumat ini. Alright, kita pergi terus dengan soalan A Soalan A. Berikan dua contoh bantuan yang boleh diberikan oleh masyarakat kepada golongan gelandangan ini. Okey. So, dua markah. Setiap kali kamu tengok pada soalan, kamu tengok pada apa kehendak soalan. Okey, kehendak soalan di sini adalah dua contoh bantuan. Okey, bantuan yang kita nak bagilah kepada golongan gelandangan. Okey, dia tak mention golongan OKU tahu, dia bagi tahu dekat golongan gelandangan apa bantuan kita nak bagi. Okey. Lepas tu dia bagi jawapan macam ni, ruangan jawapan macam ni, macam garis sambung-sambung ataupun orang kata ruangan terbuka lah. Okay, markah yang diberikan adalah dua markah sahaja. Jadi, kita cuma mention dua jawapan sahaja. Untuk kepastian, kenapa kita perlu buat dua jawapan? Kita tanya balik soalan. Okey, berapa dia minta? Dua contoh bantuan sahaja. Jadi, kita just mention dua contoh bantuan sahaja. Okey. Apa bantuan yang kita boleh bagi? So, saya bagi tahulah. Bantuan, saya tulis dulu dekat sini Bantuan makanan dan pakaian titik, lepas tu saya turun bawah lagi. Saya tulis bantuan tempat tinggal sementara. Cukup. So, dua markah, dua jawapan sudah cukup. Macam ni saja. Okey? Lepas itu, kita pergi pada soalan kedua, iaitu soalan B. Okey. Apakah cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU untuk menjalani kehidupan harian yang normal? Apakah cabaran? Cabaran maksudnya halangan, kekangan, masalah yang dihadapi oleh golongan OKU, orang kurang upaya untuk menjalani kehidupan harian yang normal. Okey, di sini pula dia tanya cabaran. Apakah cabaran? Dua markah. Jadi, kamu bagi satu cabaran dan satu huraian. Cukup. Kamu boleh mention macam ni. Cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU adalah pun boleh, ataupun golongan OKU menghadapi kesukaran. Macam tu pun kamu boleh mula. Okey, saya tengok golongan OKU menghadapi menghadapi kesukaran seperti akses. Saya bagi jawapan lah, mengakses kemudahan awam yang mesra. Okey? Okey. Kemudahan awam mesra. Okey, maksudnya mereka masih tidak dapat menikmati kemudahan yang sedia ada mereka. Itu maksud dia. Okey. Okey, kita bagi huraian dia. Keadaan ini menyukarkan mereka
bergerak mendapatkan perkhidmatan dan menjalankan aktiviti harian dengan selesa. Okey, ini adalah satu jawapan lah untuk jawapan B. Okey, so dia kata dekat sini, saya besarkan sikit lah. Okey, golongan OKU menghadapi kesukaran mengakses kemudahan awam yang mesra OKU. Maksudnya, mesra OKU maksudnya dia macam tak biasa untuk mereka, tak sesuai. Macam mereka macam masih struggle untuk menggunakan semua perkhidmatan macam orang awam. Masih struggle lah, susah sikit. Okey. Keadaan ini menyukarkan mereka bergerak, mendapatkan perkhidmatan dan menjalankan aktiviti harian dengan selesa. Itu yang menyebabkan kesukaran tu. Kita just mention dekat sini tentang kesukaran mereka menghadapi. Okey, wah. So, ini satu jawapan yang kita boleh katakan sesuai untuk 2 markah. Boleh? Boleh. Kita pergi pada soalan C pula. Okey, kita pergi soalan C. Okey, jelaskan kepentingan sikap prihatin. Betul? Betul. Jawapan. Okey, sekejap. Jelaskan kepentingan sikap prihatin masyarakat terhadap golongan gelandangan dan OKU. Okey, saya pernah bagi tahu kamu ke macam mana jawab soalan ini? Kalau jelaskan macam mana? Fakta. Fakta sahaja. Okey, saya ubah sikit untuk selamatlah. Saya pun tak tahu, tapi saya guna cara ini sudah sekarang. Okey, kalau dia ada jelaskan, katakan 4 markah kan? Kamu tulis 2 fakta, 2 huraian campur dengan 2 fakta lagi. Untuk 4 markah. Kenapa? Okay, let's say mereka minta fakta dan huraian. Kita sudah ada fakta dan huraian, betul? Okay, saya contohlah, saya bagi tahu kamu untuk gambaran. 2 fakta plus 2 huraian. Betul? Ini yang kita awal-awal kita buat. Betul? Okay. Lepas tu kita sudah buat 4 fakta. Jelaskan dia tak perlu huraian kan? Okey. Sekarang saya ajar kamu satu lagi pula. 2F campur 2H campur 2F. Okey, kenapa saya ajar macam ni? Okey, dia macam ni. Katakan ini 4 markah. Jelaskan maksudnya secara detailnya, explain, menghuraikan. Jelas means huraikan. Betul? Itu yang common dia punya maksud dia. Tapi last year dia orang tak minta huraian. Sebab tu kita biasakan dengan 4F saja kalau 4 markah lah. Okey. So mulai hari ini saya ajar kamu, kalau kamu jumpa jelaskan 4 markah, kamu tulis 2F, 2H dan tambah 2F. Kenapa? Okey, let's say dia mau huraian. Di sini ada 2F, 2 huraian, 4 markah boleh dapat, betul? Okey, let's say dia tak mau huraian. Dia mau 4 huraian saja. Ini ada 2F, ini ada 2F, 4F, betul? So macam mana pun kita akan dapat markah juga. Ini adalah selamat. Okey, jangan biasakan tulis 4F saja. Jangan biasakan tulis 4H saja. Tulis macam ni, untuk ini saja. Untuk soalan jelaskan sahaja, kamu tulis macam ni. Boleh? Okey, wah, puji dan saudara. Boleh. Okey, so itulah ceritanya. Ini untuk mendapatkan markah kita lah. Saya pun tak tahu dia orang nak terima huraian kah, tidakkah, tidak tahu. Kita tak payah ambil risiko lah, just kita standby sahaja. Okey, kepentingan sikap prihatin masyarakat terhadap golongan gelandangan dan OKU. Apa kepentingan? Apa kebaikan? Kepentingan means kebaikan, betul?
Okey, apa kebaikan sikap prihatin masyarakat terhadap golongan gelandangan? Kalau kita prihatin dengan OKU ataupun kalau prihatin dengan gelandangan, apa kebaikan dia? Okey, kepentingannya saya tulis dapat meningkatkan kualiti hidup. Mereka. Ya. Kita letaklah golongan nama mereka, golongan gelandangan dan OKU. Okey, so ini adalah satu kepentingan. Okey, kita bagi dia punya huraian. Mereka akan mendapat bantuan yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan. Okey, itu uraian dah. But kalau kamu tengok kepentingan kan kebaikan. Satu, meningkatkan kualiti hidup golongan gelandangan dan OKU. Okey, itu satu kan, fakta kan. Mereka akan mendapat bantuan yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan. Ini pun satu kebaikan juga, mendapat bantuan. Walaupun ini uraian, ini boleh jadi fakta juga. Faham tak? So, ini selamat. Okey, kita tambah satu lagi ayat. Mengurangkan beban. Boleh? Okey, saya ambil ayat kamu lah. Beban mereka akan dapat dikurangkan. Okey, ini satu lagi ayat. Apa lagi mereka dapat? Mereka dapat hidup dengan tenang. Dapat hidup dengan tenang dan selesa ataupun sejahtera lah. Lebih sejahtera. Faham tak? Lebih sejahtera serta berasa dihargai. Nampak tak? Mereka kan selalu ditinggalkan, diabaikan, tak pedulikan, betul? So kalau macam ini, mereka rasa macam, oh, ada orang macam appreciate kita. Dan diterima. Tak payahlah kita buat satu lagi ayat lah. Dihargai. Mereka juga berasa diterima oleh masyarakat. Nampak? Kita sudah bagi ekstra dah. Di sini 3 markah saja. 1, 2, 3, 4, 5 ayat kita sudah bagi dah. Okay, so inilah kepentingannya. Boleh Boleh. Okay, kita teruskan untuk soalan D pula. Ini pun sama juga, jelaskan ini yang saya maksudkan tadi. Mungkin ada soalan-soalan nilai universal dalam soalan struktur. Mungkin kamu orang tak biasa buat macam ni kan? Cuba kita tengok. Jelaskan nilai universal yang patut diamalkan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan kualiti hidup golongan gelandangan dan OKU. Okey, nilai universal yang patut diamalkan. Maksudnya kamu tak boleh letak nilai universal yang sebarang saja. Daripada 18 nilai universal, kamu kena pilih yang sesuai. Okey, yang diamalkan oleh masyarakat. Apa nilai yang rasa-rasanya masyarakat commonly kena amalkan? Nilai? Nilai baik hati. Faham Mesti kena jawab nilai dulu. Kalau dia kata jelaskan nilai universal yang patut diamalkan, okey, 3 markah kan? 1 nilai, 2 huraian. Macam tu saja.
Okay, ataupun satu nilai, dua fakta berkaitan dengan nilai itu tadi. Okay, alright. Kalau kamu tak sebut nilai, kamu jawab fakta sahaja ataupun huraian saja, itu akan mungkin menyebabkan kamu kehilangan markah. Jadi kamu menjawab kehendak soalan lah, jelaskan nilai universal. Maksudnya kamu kena terang you punya nilai dengan ayat ini ataupun dengan soalan ini untuk membantu meningkatkan kualiti hidup golongan kerendahan. Okey, kita tengok macam mana nilai ini membantu. Okey, masyarakat mengambil berat. Ya, segala perkara baik yang masyarakat buat boleh bagi tahu di sini sebab ini kan berkaitan dengan baik hati. Mengambil berat tentang Nasib mereka. Allah bodoh tentang golongan OKU dan OKU. OKU. Okey. Okey, apa lagi? Kita cakap pasal masyarakat sanggup mengulurkan bantuan bantuan kepada mereka. Okey, apa lagi kita boleh cakap? Kepada mereka tanpa mengharapkan balasan. Balasan. Okey, apa lagi kita boleh buat cakap ni? Mereka pula. Amalan ini, mengulurkan bantuan ini ya. Amalan ini dapat meningkatkan kebajikan dan kualiti hidup mereka. Okey, so di sini ada 3 markah saja. Kamu akan dapat 1 markah untuk nilai. Kalau nilai kamu sudah betul lah 1 markah. Baki 2 markah adalah untuk penjelasan kamu. Satu ini, masyarakat mengambil berat tentang golongan gelandangan dan OKU. Satu lagi, masyarakat sanggup mengulurkan bantuan kepada mereka tanpa mengharapkan balasan. Okey, amalan ini dapat meningkatkan kebajikan dan kualiti hidup mereka. So, semua penjelasan ini adalah berkaitan dengan nilai universal. Okey ya? Okey, sir. So, ini satu soalan. Ada apa-apa nak tanya tentang soalan struktur ini? Tak ada. Kamu selalu buat ayat macam ini ataupun lain-lain ke? Macam ni lah. Okey, so kalau macam ni okey lah. Selamatlah kau. Okey, so saya turunkan dulu. Sekejap saya off dulu . So, untuk soalan struktur kita sudah selesai. Saya kena stop dulu.